Okey, kita bersambung semula untuk bawah 1,500 pula. Kalau korang boleh tengok ni yang bawah 1,000, go check it out first. Kalau korang on budget untuk bawah 1,500, ini list dia. So, inilah telefon terbaik bawah RM1,500 untuk pertengahan tahun 2025 ni. So, tak nak sembang kacip, jom kita mulakan video ni. Okey, untuk phone yang pertama ni, aku rasa pilihan ni pun antara yang menarik, iaitu Poco X7 Pro 5G. Dengan starting price RM1,390, aku rasa it is a solid pick lah kat sini. Dengan dia punya chipset iaitu MediaTek Dimensity 8300 Ultra, memang powerful. Lepas tu screen dia yang agak besar iaitu 6.67 inci Flow AMOLED dengan resolusi 1.5K dan ada juga 120Hz refresh rate. A solid screen kat sini, memang cantik untuk korang semua. Lepas tu dia juga datang dengan bateri sebesar 5000 mAh dan ada penyokongan fast charging 60W dalam kotak. Overall, Poco X7 Pro 5G ni walaupun keluar pada awal tahun ni, dekat 5 bulan lepas dah, bagi aku is still a solid choice sebenarnya, disebabkan spek dia still powerful enough. Dan apa yang korang dapat daripada RM1,390 ni, bagi aku memang balut. Tambahi kalau promo, boleh dapat mungkin lagi murah daripada tu. Okey, untuk telefon yang kedua ni, kalau korang tak minat Poco, korang mencuba Redmi Note 14 Pro 5G. Bukan plus lah, plus atas 1,500 kat sini. So, apa yang korang dapat pada telefon ni bagi aku menarik juga. First sekali, dia punya spek dari segi screen tu semua lebih kurang je macam Poco. 6.67 inci AMOLED 1.5K dengan 120Hz refresh rate. Tapi harga dia jauh lebih murah, iaitu RM1,190. Kalau korang on luck, korang mungkin boleh dapatkan dia bawah harga RM1,000 kalau on luck lah promo tu kan. Lepas tu dia datang dengan 200 megapixel kamera utama dengan OIS. So, that's really good camera kat sini. Dan untuk chipset dia datang dengan MediaTek Dimensity 7300 Ultra, which is powerful enough. And of course, bateri dia besar 5500 mAh dan ada penyokongan fast charging 45W dalam kotak tu. So, a solid pick juga kalau korang yang suka phone Redmi daripada dulu lagi. Dan of course, aku terlupa nak mention, dia juga datang dengan IP68 rating. So, kalau korang campak phone dalam kolam, still boleh pakai lagi. Tapi kalau rosak tu, jangan cari aku lah. Untuk telefon yang ketiga pula adalah telefon daripada Realme. Okay, Realme 14 Pro 5G. A solid pick juga kat sini. Dengan starting price RM1,490 dan bawah RM1,500. Technically kalau korang jumpa promo lagi murah sebenarnya. Dan dia datang dengan skrin sebesar 6.77 inci jenis Curve OLED dengan 120Hz refresh rate. Dan apa yang paling best kat sini, dia punya brightness paling tinggi dalam dia punya range ni, iaitu 4500 nits. So kalau korang nak tengok filem, nak tengok Netflix dekat bawah cahaya matahari tu, boleh je kat sini. Lepas tu untuk chipset pula, dia datang dengan MediaTek Dimensity 7300 Energy, which is a bit weaker kalau nak compare dengan Redmi tu. But to compensate that, korang dapat bateri lebih besar, iaitu 6000 mAh dengan penyokongan fast charging 45W dalam kotak. Overall, a solid pick kalau korang tak minat phone Redmi tu. Untuk telefon yang keempat adalah Samsung Galaxy A36. Kalau korang nak pakai phone pada jangka masa yang lama, tak nak fikir panjang, A36 ni is the way to go. Walaupun spek dia bagi aku biasa-biasa je, dia datang dengan kamera 50MP dengan OIS, screen yang sangat bagus 6.6 inci jenis Super AMOLED dengan 120Hz. Dan dia juga datang dengan IP67 dust and water resistant. Overall, a solid piece. Dengan harga RM1,490, tapi sekarang korang boleh dapatkan dengan harga jauh lebih murah. Samsung A36 ni bagi aku a solid choice kalau korang nak pakai, at least dengan software update dia sampai 7 tahun tu, korang akan puas hati ni. 7 ke 5 tahun. Macam tu lah, tak silap aku. Untuk telefon yang kelima pula, kalau korang nak gaming betul-betul serius, orang kata carry like a pro, Infinix GT30 Pro ni is the way to go. Dengan starting price RM1,290, korang akan dapat sebuah telefon gaming yang datang dengan trigger touchscreen lah. Lepas tu korang juga, kalau korang add-on lah sampai dia punya second variant yang 512, korang juga boleh dapat dia punya cooler dengan casing yang baru. Korang boleh main game dengan cooler yang juga boleh jadi wireless charging kat sini. Bagi aku, this phone ni kalau korang betul-betul gamers, korang perlu dapatkan phone ni. Serius kat tu korang semua. Untuk spek selebihnya, dia datang dengan MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, which is insanely powerful untuk bawah 1500 ni. Screen 6.78 inci jenis AMOLED dengan 144Hz refresh rate, 5500 mAh dengan penyokongan 45W fast charging dan juga ada satu lagi 30W wireless charging. So, kalau korang gamers, belilah Infinix GT30 Pro ni. Ini pilihan yang aku akan pilih kat korang lah kalau korang yang betul-betul nak main game tu. Untuk pilihan yang keenam dan yang terakhir, kalau korang yang nak iPhone tapi tak mampu nak beli iPhone tapi still nak nampak macam iPhone, Honor 400 Lite ni mungkin pilihan korang lah. Dengan starting price RM1,290, korang akan dapat telefon yang nampak macam iPhone
tapi datang dengan kamera 108MP dan juga didatang dengan camera control. Kalau korang nak guna tu memang nampak macam iPhone. Dan lagi satu yang selebihnya, didatang dengan display 67 inci jenis AMOLED dengan 120Hz refresh rate, datang dengan chipset MediaTek Dimensity 7020 Ultra, baterinya agak besar 5230mAh dengan penyokong fast charging 35W dalam kotak tu. Dan sebagai tambahan lagi, dia juga ada IP65 rating, dust dan water resistant. It's not the best macam 68 atau 67, but hey, still boleh kena air juga kat sini. So, kalau korang rasa nak try iPhone yang harga murah, Honor 400 Lite ni mungkin pilihan korang. So, itu saja pilihan aku untuk bawah 1500. Untuk video yang seterusnya pula, kita sembang pasal bawah 2000 pula. 2000 ni bagi aku sangat menarik disebabkan ada banyak gila telefon yang mungkin korang akan nak beli ni. Sebab serius, aku kata bawah 2000 ni banyak gila phone yang sangat-sangat kompetitif dari segi price dan juga spek tu. So, stay tune next video. So, itu saya daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Bye-bye.